Okay, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mula nak kenal diri lah. Saya ni Cikgu Yusnita binti Cik So. Mula datang ke Pendidikan ni pada tahun 1997. Jadi lebih kurang 28 tahun lah berkhidmat sebagai guru dan sekarang ni bertugas sebagai PKM di Sekolah Kebangsaan Bukit Awang, Pasir Putih, Kelantan. Okey, jadi hari ni terima kasihlah kerana memilih saya untuk bersama-sama dalam program program kan? Bukan program. Temu bual. Dalam temu bual. Kenapa dah pilih kita ni? Ya. Tak expect lah, tak tahu apa benda yang adik-adik nak bantu untuk sesi temu bual ni. Okey. Tahniah lah. Pilih buat. Okey, boleh kita mulakan. Okey, baiklah. Untuk temu bual kali ini, kami akan bertanya tentang berkaitan tentang sosiologi, iaitu berkaitan dengan subjek sosiologi, tentang sosio budaya yang ada di sekolah pada masa kini. Baiklah, sebelum tu untuk soalan pertama, saya nak bertanya kepada Cikgu Yusnita lah. Bagaimana stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosial dapat mempengaruhi perkembangan perkembangan potensi pada pelajar di sekolah? Jelas ke soalan? Ke nak perlu ada penerangan lagi? Baik, sosial ni kalau nak negara pelbagai kaum. Jadi ia boleh memperkayakan pengalaman pembelajaran para pelajar, iaitu mereka lebih terdedah kepada adat, bahasa dan ia juga membantu kemahiran sosial mereka. So selain daripada tu, sikap sosial juga boleh meningkatkan sikap toleransi dan empati, iaitu pelajar dia mengerti dan memahami perspektif rakan yang berbeza dari latar belakangnya. Okay. Yang ketiga kita lihat ianya boleh memperluaskan peluang kerjasama, iaitu projek berkumpulan yang menggabungkan pelbagai kaum boleh membantu membina kemahiran komunikasi yang lebih baik di kalangan kepelbagaian kaum. Okey, walau bagaimanapun kita tak boleh lari daripada kesan itu ya. Jurang akademik memang akan wujud, terutamanya murid dari latar belakang sosioekonomi rendah mungkin menghadapi kesukaran dapat bahan pembelajaran, terutamanya dalam aspek teknologi pembelajaran digital. Okay. Seterusnya ialah kita lihat pemisahan sosial. Kadang-kadang pelajar lebih cenderung bergaul dengan rakan dari latar belakang yang sama yang boleh menyebabkan kurangnya interaksi, hilang budaya. Okay. Dan dia rujuk kepada yang ketiga lah, yang kita nampak stereotype dan diskriminasi halus tidak ditangani dengan betul di peringkat sekolah yang muncul pelajar mengalami tekanan sosial akibat perbezaan budaya dan status ekonomi. Itulah dua kesan yang positif dan juga kesan yang negatif. Okey, seterusnya Puan, saya nak tanya. Bagaimana guru ni boleh membantu mengatasi cabaran daripada
stratifikasi sosial dan memastikan setiap pelajar ni dapat peluang pendidikan yang sama. Baik. Di sekolah sebenarnya satu tempat yang memang khusus untuk mendidik dan memberi pendidikan terutamanya sekarang ni tentang pengajaran yang bersifat inklusif, iaitu kita cuba menggunakan bahan pengajaran cara yang mencerminkan pelbagai budaya dan nilai sejagat supaya semua pelajar merasa dihargai. So tidak ada pilih kasih, dan kita juga mempromosikan interaksi budaya dengan komunikasi yang menggalakkan kolaborasi antara pelajar, antara pelbagai kaum seperti mentor-mentee, projek komuniti yang memang akan berada di persekitaran mereka. Dan pendapat saya yang ketiga, membantu pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan, menyediakan sokongan tambahan seperti bimbingan percuma, akses internet percuma, tabung bantuan makanan atau sumbangan alat tulis. Tapi juga tidak lupakanlah guru sebagai contoh tauladan yang menunjukkan sikap hormat dan menghargai kepelbagaian supaya pelajar dapat mencontohi nilai-nilai murni ni. Maksudnya kehidupan kita tu mesti berkisar dalam keadaan penerimaan. Okey cikgu, kalau daripada segi implikasi stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosial budaya ni terhadap komuniti sekolah dan sistem pendidikan negara kita pula? Itu dua perkara yang besar terhadap komuniti sekolah dan sistem pendidikan negara. Baik, kita sentuh tentang komuniti sekolah. Perpaduan yang lebih kukuh jika pengurusan sekolah dapat menggalakkan integrasi sosial. Pelajar akan belajar bekerjasama tanpa mengira latar belakang mereka. Itu maksudnya lebih dekat untuk kita terapkan dalam diri pelajar masing-masing supaya mereka boleh bekerjasama. Dan kita juga di sekolah kita ada daya saing pelajar, kepelbagian dalam pemikiran dan perspektif boleh membantu pelajar mengembangkan kemahiran, menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif mengikut keperluan kaum itu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat risiko polarisasi sosial. Jika tidak dikendalikan dengan baik, polarisasi sosial boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam peluang pendidikan, iaitu pelajar dari golongan berada mendapat kelebihan lebih berbanding yang kurang bernasib baik. Okay. Dan seterusnya kita pergi kepada terhadap sistem pendidikan negara. Ini lebih tahulah keperluan dasar pendidikan inklusif seperti yang dijawab. Keperluan semua golongan termasuk mereka kurang baik. Okey, seterusnya pembangunan kurikulum lebih sensitif budaya atau pelajaran sejarah, pendidikan moral dan pendidikan civic perlu diperbaharui supaya lebih menekankan kepentingan paduan dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya. Okay, dan seterusnya sistem pendidikan negara juga perlu meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti, iaitu polisi seperti bantuan keuangan, beasiswa dan sekolah amanah boleh membantu mengurangkan jurang pendidikan dalam masyarakat. Kalau daripada segi pengalaman cikgu sendiri, apa pula cadangan ataupun strategi yang terbaik untuk kita pastikan sekolah menjadi platform yang kita cakap terbaik lah dalam membentuk perpaduan sesuatu masyarakat tu? Sebenarnya kadang-kadang pengalaman tu ialah sebagai asas je lah.
Sebab perubahan zaman ni kita tak boleh nak jangkakan apa yang akan berlaku di masa hadapan ya. Baik, kalau nak jangkakan memastikan tu tidaklah. Mungkin yang pertama kita boleh meningkatkan program co-curriculum berasaskan integrasi. Ada pendidikan co-curriculum juga akan memainkan peranan penting seperti aktiviti sukan, kelab perempuan yang mana penyertaannya daripada etnik yang pelbagai perlu kita perkasakan. Yang kedua, mengukuhkan pendidikan nilai dan CV di mana guru perlu meletakkan rasa nilai kesaksamaan, hormati dan kebersamaan dalam pengajaran harian. Ini peranan yang agak besar lah di mana dari semasa ke semasa sentiasa memperingati untuk menerapkan nilai kesaksamaan. Okey, yang ketiga mungkinlah boleh menggalakkan jaringan ibu bapa dan komuniti, iaitu pihak sekolah boleh mengadakan program bersama ibu bapa yang kita kenali sebagai PIBKS di sekolah dan pelbagai latar belakang untuk meningkatkan kefahaman silang budaya dalam komuniti sekolah. Yang keempat, kita memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Di sini kita menggunakan pembelajaran digital untuk mewujudkan kandungan pembelajaran yang lebih inklusif dan menarik seperti dokumentari atau kajian kes mengenai budaya lain. Dan kelima, kita mengurangkan jurang sosioekonomi dalam pendidikan, iaitu boleh juga disediakan bantuan makanan percuma, beasiswa atau insentif untuk keluarga kurang berkemampuan dan mengurangkan ketidaksamaan dalam akses pendidikan. Cikgu, saya ada satu soalan tambahan. Boleh cikgu terangkan tentang PIBKS? Adakah dia sama dengan PIBG ataupun berbeza dan apa peranan dia sebenarnya? PIBKS dan PIBG ni dua benda yang sama tapi ada perbezaannya. Di mana PIBG ialah wajib, boleh dikatakan wajib, satu komponen penting untuk membantu sekolah dari segi hubungan dengan ibu bapa. PIBKS pula dia wujud daripada PIBG tetapi dia lebih kepada program-program tersendiri untuk membantu dan menguatkan PIBG itu sendiri. Okey, jadi program yang kita laksanakan dalam PIBKS bergantung kepada bagaimana kekuatan yang ada pada ahli-ahli PIBG kita untuk menyempurnakan kekuatan bagi membantu pihak sekolah. Faham. Dia kalau PIBKS ni dalam memantapkan lagi sosio dekat sekolah tu macam mana? Antara pelajar dengan komuniti tu? Contohnya, program PIBKS ni contoh yang paling jelaslah kebiasaannya. Ibu bapa yang ada dalam tu membuat satu program. Boleh dikatakan glamour lah kan. Yang glamour ada, contohnya dia mengadakan kelas tuition percuma. So boleh dibuat bertempat sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Tetapi dilibatkan pelajar daripada sekolah tersebut. Dan ibu bapa yang handle semua benda ni. Okay. Yang kedua, kita tengok kadang-kadang bila nak buka sekolah, PIBKS membuat satu program untuk bergotong royong, membersihkan kelas, menceriakan kelas, kawasan sekolah. Selain daripada menyediakan bantuan keuangan kepada keperluan-keperluan asas. Faham? Ada lagi tambahan? Tak ada dah. Saya rasa itu saja. Okey.
Terima kasih Puan kerana Okey. sudi Kita untuk pun terima ditemui. kasih banyak-banyak memilih saya hari ini dan sekali lagi nak ucap tahniah ya. Jadi guru yang baik, tingkatkan InsyaAllah. nyala rasa guru InsyaAllah. supaya kita berkhidmat kepada kita Community. berkhidmat kerana Allah. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Banyak cikgu. Ya.